jangan pergi kat batu Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kan. Tempat sama, IB yang sama, partner IB yang sama juga. Hari ni trip berdua. Sebab malam tadi je baru WhatsApp Ayi tanya esok nak kacau tak? Oh, gitu je. Ayi pun siap ada setting. Tunggu masa nak lacau je lah ni. Okey, jom. Kalau tengok gewang aku memang spare banyak lah dan banyak warna. Jadi yang mana nak dapatkan gewang G ataupun Senroot apa semua ni, boleh beli dekat ni lah Kazuma Taker Steel. Yang dekat dengan area Steel bolehlah walk in dekat kedai dia. Yang jauh dia boleh online lah. Kalau order pukul 11 minit tu dia pergi post dah. Dia gitulah company ya. Jadi jom kita start trolling. Okay guys, dekat 2 jam dah trolling. Tak ada, langsung ada ambil. Jadi okay lah, tukar plan. Jangan main 2G lah pula. Kalau ada kita balik lagi ni. Rok kena lalu. Hey, dah arah rok kena selalu. Ha? Lagi ni back dah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada ketuk-ketuk sangat. Oh, hebat sungguh lah. Haji kan, cik 40 gram beli kot Shopee je. Ayuh dah. Saiz ni ada dalam sekilo setengah tu. Mantap. Okay, lepas aku dapat strike seekor ebek tadi. Oh, lama gila aku kena zidai ketuk-ketuk jeep. Tak ada seekor habis, jadi boring dah, aku perut pun lapar dah ni. Jadi trolling lah dulu. Mungkin trolling ni pun mungkin sampai darat tu. Alah dah nak ketuk jeep.
Tahu ya ikan. Alhamdulillah tu. Alam nak ya. Janganlah buang sampah merata. Dak siang ke? Nak 1 meter kena gulung. Ni ikan. Kalau ada hesik gini ikan. Wah, sari tunggu lagi ni. Ke atas. Oh, ni confirm tinggi. Bukan cukup kok lagi. La ilaha illallah. Susah sangat. Tajam ke kancing ni? Ni dia kan. Lepas terak sampah barulah boleh. Ni ada 1 kilo lebih kot, 2 kilo. Apalah hasil gigi. Kat target ada dah hari ni. Mantap ah. Kamera depan habis bateri pula. Ya, kamera ni ada lagi. Ni kasar rasa ni. Pedesing duit ni. Takut kena pelapung je sebab dekat sangat aku lalu dengan pelapung tadi, tapi pada raya ni macam ikan. Straight body pun longgor, ikan ada shit longgor dekat lu.
benda ni lepas ini dok geleng kepala pun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tergigit juga. Alhamdulillah. Ekor lagi ni. Ini memang kasar. Pak drag dia memang berdesing. Tak berhenti. Oh, jangan pergi kat batu Ni rasa ada saiz 4 kilo Wah, jangan pergi bobok Wah, 6 mata. Tak maaf dah. Ikan ngaji. Apa gaji ni? La ilaha illallah, tupu ke mendalah ni? Hei. 4 kilo ada ni. 4 kilo ada ni. Aku nak tukar bateri GoPro depan. Oh, kalau dok boleh tengok dia rembat gewang ni dari awal. Sayang tu lah. Awak lagu mana bateri habis. Main lama kena sidai. Tak gunanya gancu Shopee. Tak payahlah kan kalau nak beli gancu kot Shopee ni. Kena pilih lah. Bukan tak boleh nak beli kot Shopee boleh. Tu hari aku beli kot Shopee juga. Tapi yang ni tak tahulah. Banyak fail tadi. Balik dekat Kuala ni. Saya biasa air tengah surut sekarang ni. Tak tahulah. Saya kena tolak pula ni. Memang kena tolak pun.
pelancong tu semua pakat tolak tu. Hujan sampai kena tolak. Nak bubuk so memang jeng gila tu. Tak boleh. Tegak tu. Tak rasa. So gang, selepas berhempah pulah dekat muka Kuala tadi, kita selamat landing dah dekat darat. By the way, kita punya bos besar ada hari ni. Adi Riwik mata-mata nak ambil. Aku punya tinggi. Aku bajet hari ni memang aku kumpar. Aku bajet seekor ni je. Airbag dapat, tapi on the way balik tadi boleh juga 2 ekor tinggi. Jadi tu je lah, simple-simple je video hari ni. Tak tahulah jadi kedok video hari ni. Jadi itulah, setakat ni je lah cerita aku hari ni. Jadi yang mana dah tengok, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, jumpa next video. Bye bye. Assalamualaikum.